Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everybody and welcome back to my channel Mr. Roti. Hello guys, apa khabar? Terima kasih kerana tekan video ni lagi sekali. Dan sebelum kita start, jangan lupa tekan butang like, tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng. Anyway, jom kita start dengan intro. Woo! Okay guys, mesti korang tu tanya Mr. Roti ni dekat mana? Dekat mana ni Mr. Roti? Okay guys, aku dekat kampung aku, Kampung Melaka. Kat Melaka lah kan. Melaka mesti orang tahu kat mana. So guys, korang mesti kita tanya lagi sekali, aku kenapa pakai baju segak-segak ni. So sebab sebelum aku jawab soalan tu, aku nak meminta maaf kerana tidak buat video idea Adha kerana untuk aku nak lihat sekejap. Takkan hari dapat gonting kot, sekian ada penat. So guys, aku pakai segak-segak ni sebab aku nak pergi suatu tempat yang special. Bukan dalam negara ni, aku pergi luar negara. Tapi kat Asia lah lagi, bukan dekat Europe apa semua. Kalau aku kaya sangat nak pergi luar sana, pergi Asia sudah dah cukup. So aku bagi korang ni lah, tempat ni terkenal dengan nickname dia negeri Konoha. Konoha. Tempat ni juga terkenal dengan 17,000 pulau. Aku research kat Google lah. Dan tempat ni ada tempat banyak special dan terkenal dengan, kalau makanan yang korang tahu macam bakso, semua-semua tu lah. So okay, aku bagi 3 saat untuk korang teka. 3, 2, 1. Okay guys, sebenarnya aku nak pergi ke Indonesia, di Batam. So sesiapa yang viewer kat Indonesia, sila komen. So guys, jom kita masuk kereta. Let's go. A few minutes later. One hour later. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat tempat nak naik ferry. So kita akan naik ferry dalam Batam. Sekarang kita sudah sampai untuk menaiki ferry. Naik ferry, let's go. Kita naik ferry. Wah, apalah benda tu, macam pengangkut ikan tau. Lautan yang luas, ku mencari One Piece. One Piece. Pakcik. Dolphin jangan takut. Alamak. Our ferry. Our what? Our ferries. Our Dolphin ferry. Let's go. Naik ferry. Naik ferry. Kita pergi Batam naik ferry. Dolphin awang.
go. A few minutes later. Sudah sampai Kabupaten Indonesia. Iya bro, udah sampai dong. Dari Kota Indonesia. Oke guys, sekarang kita sudah sampai. Kita sampai mana? Padang. Kita sampai ke Batam. Let's go. Kita sampai ke Batam. Sampai ke mana? Let's go. Oke guys, sekarang kita di masjid yang terkenal di Batam, yaitu Masjid Biru. Guys, so ya, buka Masjid Biru ni best, sejuk, macam dekat Masjid Indonesia. Cantik masjid ni. Pasal ada sign ni guys, welcome to Batam. Welcome to Batam guys. Welcome to Batam. Masjid Biru yang sangat indah dan sangat mustahil. Boleh buat lapangan bola sepak World Negeri Indonesia kat Batam. Kalau korang nampak kat situ tempat pemerintahan kota Batam. So ya guys, masjid dia sangat luas, sangat sesuai kalau korang nak solat kat sini. Inilah pakcik saya, pakcik yang sangat baik. Kita akan meronda di Masjid Batam, Masjid Biru Batam. Sebab apa masjid ini panggil Masjid Biru? Sebab mostly antara warna dia ialah biru dan putih. So sebab itulah dia dipanggil Masjid Biru, sebab dia warna biru. So kita nampak sini parking kereta yang luas. So hebat-hebat luas masjid ni. Kita nampak masjid ni. Okay guys, so kita pergi dekat dalam dia. Kita nampak kat sini guys, kita ada dekat dalam. Suara kat depan, suara okay guys, kita boleh head kat sini. So ya, sebelum kita masuk balik ke hotel, jom like dan subscribe. Jom kita pergi hotel balik.
Sekarang kita dekat Dinosaur Park Besi Indonesia. Aku sekarang dalam telur. So jom kita move on. Kita sedikit lagi dah nak dekat dengan pertama Skyway. Kita ada Madusa. Muncul lah kau. Siapa kat sini? Medusa. Medusa. Asap seperti ada dinosaur. Adventure. Thank you.